Kalau tuan-tuan lihatlah da'i, ya, boleh saya guna da'i atau boleh saya guna perkataan agamawan, walaupun saya tak berapa setuju dengan istilah agamawan. Mana-mana mereka yang nak ke depan, ya, mereka akan elak daripada perkara-perkara ini. Kenapa? Kerana dia adalah sesuatu yang tidak popular. Dia lebih akan menimbulkan reaksi negatif, cemohan, bantahan, ketidaksetujuan dan sebagainya, ya. Membantah ahli bidah, mengingkari mereka. Antara mengingkari bid'ah, tuan-tuan lihat, antara poin yang nombor 2 dengan nombor 3, mengingkari mereka dan mengingkari bid'ah mereka. Dua-dua berat. Dua-dua memang sukar. Tapi mana yang lebih sukar? Mengingkari tokoh-tokoh bid'ah atau mengingkari perbuatan-perbuatan bid'ah? Mana yang lebih sukar? Tuan-tuan kena tahu, mengingkari tokoh-tokoh bid'ah itu paling sensitif, ya. Mengingkari perbuatan bid'ah itu dah ada cabaran dia dah. Tetapi mengingkari tokoh-tokoh bid'ah ini boleh saya letakkan pada tahap yang paling tinggi lah. Paling sensitif, topik yang paling sensitif, ya. Dia memang akan menimbulkan reaksi yang tak kurang luar biasanya daripada penyokong-penyokong dia, ya. Sebab lumrah mana-mana aliran ada tokoh-tokoh dia, dan mana-mana tokoh mesti ada pengikut-pengikut dia, ya. Jadi nak kata bahawa tokoh-tokoh bid'ah ini memang lumrah akan ada dia punya penyokong-penyokong tegar dia, ya, yang akan mempertahankan tokoh mereka dengan apa cara sekalipun, dengan cara baik, dengan cara jahat dan sebagainya, ya. Justru dia memang lebih mencabar berbanding jika mengingkari sesuatu perbuatan bid'ah itu, ya.